Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karimul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah petunjuk ini. Padahal kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami. Surah Al-A'raf, surah 7 ayat 43. Dan ketahuilah, kata Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, yakni orang-orang yang dekat dengan Allah, tidak ada ketakutan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Yunus, surah 10 ayat 62. Jadi syukur, puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan melainkan yang bernama Allah. Puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita dipilih. Ni manusia tak tengok ni, dia dipilih. Dan Allah Ta'ala dia bukan random pilih. Kenapa? Kerana dia aliman hakima. Maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi bila dah maha mengetahui, maha bijaksana, sudah tentu dia buat satu perkara yang bukan random. Kena faham yang tu, kena tahu sungguh tu keadaan kita ini adalah dipilih Allah Ta'ala. Sebab tu Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Dia sebut, aku memilih dirimu untuk diriku. Ini bila manusia tak tengok yang ni, dia tak kaji yang ni, ada 7 ayat tu untuk siapa? Untuk Rasul. Untuk Rasul, untuk Nabi. Bukan untuk diri dia. Sedangkan kita hanya dipandang. Bukan hanya dipandang lah. Allah yang maha, segala maha, memandang kita dengan kesempurnaan. Dia pandang luaran kita, dia pandang dalaman kita, dan yang paling benar, yang paling tepat sekali adalah pengetahuan. Kenapa? Kerana pengetahuan tu dia punya. Hak milik dia punya. Jangan duk perasan pengetahuan ni kita punya. Sebab tu, apa kata Allah? Allah sendiri yang menarik hati orang-orang macam ni. Kita rasa kita nak pergi kat dia ke kita rasa kita ditarik oleh dia?
Yang ni masalah besar ni, bila manusia rasa dia nak pergi kat Tuhan, dia tak pernah tengok dialah yang ditarik oleh Tuhan, dialah yang diberi minat oleh Tuhan. Sebab tu senang dia nak tengok. Tuan-tuan tengok berapa orang dia masuk. Sebab apa? Bukan dia minat pun. Macam-macam lah alasannya, itulah, inilah. Tapi sebenar-benarnya tak tarik pun. Dia tak tertarik pun. Habis tu nak buat apa dengan dia ni? Nak buat macam mana? Tuhan Allah dah kata dalam surah Asy-Syura. Surah 42 ayat 13 tu. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah menarik serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepadanya untuk kembali kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi, siapa yang Tuhan letak dia minat, Tuhan letak dia keinginan, Tuhan letak dia kesungguhan, baru dia boleh tahu kedudukan dia tu. Kalau tidak, duk sekadar nak dengar halwa sedap telinga, seronok dengar ni, dia bercakap. Jadi macam tu je lah. Jadi syukur Allah Ta'ala pimpin kita, bimbing kita dan tengok dia dengan sebenar-benar penglihatan kita. Saksi dia dengan sebenar-benar penyaksian. Jangan sekadar di mulut. Sebab tu perlakuannya waktu kita syahadah tu, kita tasyahud tu, dengan mulut, dengan hati, dengan perbuatan. Sebab tu kita angkat jari tu. Sebab apa? Dengan perbuatan. Membenarkan, menyebut dengan mulut, membenarkan dengan hati, melaksanakan dengan perbuatan. Daripada pandang tempat sujud, kena pandang jari tu. Tu 3 syarat untuk menghidupkan syahadah. Kita buat tak? Jadi syukur Allah Ta'ala bagi kita keinginan. Bagi yang paling penting dia bagi kita kewujudan. Dan dalam kewujudan dia bagi kita pengetahuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia tu sebaik-baik kejadian. Di mana? Di pengetahuan. Jadi gunakan pengetahuan dengan cara yang paling betul. Apa dia? Bawa kebalik diri kepada Allah. Sebab apa? Perintah Allah tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Malam ni banyak. Malam Jumaat. Malam Jumaat baru fa'lam. Sebab apa? Ada tahlil. Sedangkan fa'lam tu setiap nafas turun naik kita ni. Itu fa'lam. Maka ketahuilah oleh kamu. Nafas turun naik kamu tu. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan yang bernama Allah. Ini tunggu tahlil dulu baru nak fa'lam. Macam mana? Saya lah. Saya tak tahulah tuan-tuan kot macam lain. Jadi syukur Allah Ta'ala tarik hati kita, bagi kita ada minat, bagi kita ada kesungguhan, bagi kita ada ruang, bagi kita ada masa. Dia nak lempar kita kat pasar malam, boleh je. Jadi tengok Tuhan tu, jangan duk tengok diri tu, nak buat apa? Baik, mari kita sambung syarah Al-Hikam kita, terjemahan Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ashraf, dah dapat buku? Muhammad Ashraf. Dia pakai senyap. Ke baru post tadi? Baru post tadi. Esok dapat. InsyaAllah. Baik, mari kita tengok. Apa kata pengarang kitab dalam syarah yang ke-71? Mari kita tengok. Tuan-tuan okey tak ni? Saya bercakap seorang ni. Kita tak okey. Apa kata pengarang kitab dalam syarah yang ke-71? Ma qadaka syai'un mislul wahid. Apa kata beliau? Tiada sesuatu yang dapat memimpin atau menuntun engkau seperti angan-angan. Yang ni apa? Bayangan kosong.
Apa kata Syekh ni? Waham. Waham ni apa dia? Bahasa Arab. Waham ni dalam bahasa kita angan-angan. Ialah setiap-tiap angan-angan terhadap sesuatu selain Allah yang bererti angan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Cuma kita tanya balik, kenapa ni tak boleh bermatlamat kepada yang lain? Kerana apa tak boleh nak menumpukan kepada yang lain selain daripada Allah? Dipanggil ma siwa Allah, selain daripada Allah. Sebab Allah sebut dalam Quran surah Al-Qasas surah 28 ayat 88. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah itu sendiri. Kemudian apa lagi kata Allah dalam surah Ar-Rahman surah 55 ayat 26 hingga 27. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Jadi apa yang tuan-tuan faham tentang kata binasa ni? Saya nak berborak sikit lah malam ni dengan tuan-tuan. Tuan-tuan buat senyap. Macam ni saya nak tanya. Ashraf, apa yang dimaksudkan dengan binasa? Ashraf? Ya, saya. Apa dia yang dikatakan binasa ni? Bagi saya, binasa tu apabila kita buang segala keakuan yang, maksudnya kita buang segala perasaan yang kita ada tu lah. Kita kembalikan pada yang memiliki. Okey, tak berapa tepat lagi. Syahrul, apa dia yang dikatakan binasa? Tak jawab. Tak boleh jawab. Kerja kan mak. Faizal, Ashraf, apa dia yang dikatakan binasa? Mengaji lama dah ni. Saja je lah. Saya nak tahu tuan-tuan faham macam mana. Kan saya peram bukan ada nilai pun. Kalau kita tidak berfikir. Muhammad Rais, apa dia yang dikatakan binasa? Binasa ni apa yang saya faham lah ni, kita lah yang hancur ni. Yang hancur. Okey, lebur. Ada yang jawab lebur. Okey. Muhammad Zulfikri, apa dia yang dikatakan binasa? Baik-baik Faizal. Ada je seru-seru. Tidak menyaksikan Tuhan. Okey. Karisma. Azhar, apa yang dikatakan binasa? Rosak. Okey, baik. Faris Karim, apa yang dikatakan binasa? Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Apa yang dikatakan binasa? Rosak dah Abang. Bila dia rosak. Baik. Faham. Hashimi, apa dia yang dikatakan binasa? Seronok. Tuan-tuan tak nak sembang ke? Mesti dia buang yang tak betul tu, mesti dia buang. Lebur tadi. Lebur, baik. Dan last but not least, Abang Ruslimi. Apa dia yang dikatakan binasa, Abang Ruslimi? Lihat saya selain daripada Tuhan. Lain. Okey. Mari sini nak beritahu. Ini kali ke-14,000 beritahu. Rupanya tuan-tuan tak pegang betul lagi yang kata binasa ni apa. Binasa ni berubah-ubah. Sebab tu dia binasa. Sebab apa? Dia berubah. Sebab tu apa dia muhaddas? Baharu. Kenapa dia baharu? Dia berubah-ubah. Barulah faham ayat tu, tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Sebab apa? Selain daripada zat Allah itu dia berubah.
Lawan bagi berubah, kekal. Sebab tu tengok. Tengok ayat yang saya baca tadi. 26, 27. Kullu man 'alaiha fan. Dia cakap segala sesuatu tu binasa. Wa yabqa. Dan kekallah zat Tuhanmu. Sebab selain daripada Allah itu berubah. Faham tak kata binasa tu? Sebab tu dia tak bagi terpaut dengan yang binasa. Sebab apa? Berubah. Kau jangan terpaut dengan umur 30, kejap lagi berubah. Kau jangan terpaut dengan kulit kau yang cekam tu, kejap lagi berubah. Kau jangan terpesona dengan rambut kau yang hitam tu, sekejap lagi berubah. Sepatutnya, bila kau melihat yang berubah, kau kenal yang kekal tu. Kita terpautlah dengan berubah tu, tak kenal pun yang kekal. Kau nampak kan benda tu berubah. Sebab tu dia dekat angan-angan. Kau berangan kepada yang lain ni. Kot saya salah lah. Tuan-tuan salah faham dengan apa saya cakap ni. Bagi tahu. Tak betul tu Cik Lee. Macam ni sebenarnya keadaan kekal. Begini sebenarnya yang katakan binasa. Ada cadangan, ada bantahan. Selain daripada Allah tu semua berubah. Sebab tu dia tak bagi kita terpaut dengan yang lain. Kalau kau tengok bentuk, berubah. Kalau kau tengok warna, berubah. Maksudnya hati kau terpaut dengan yang bagi bentuk tu, bukan kau terpaut dengan bentuk tu. Sebab tu tak payah lain lah. Bagi RM1 dengan bagi RM10. Berubah tak? Berubah dah perasaan. Bagi tahu saya betul-betul. Jangan duk bohong-bohong. Berubah tak? Bagi RM1 lain. Bagi RM10 lain. Bagi RM20 lain sikit. Bagi RM100 lain. Nampak? Berubah. Tak faham binasa tu. Pasal apa kau sangkut dengan warna? Sembang boleh lah. Nak duduk belum tentu lagi. Macam mana? Sebab tu tuan kata jangan kau sangka apa yang kau suka tu baik untuk kamu. Nampak tak? Sebab apa? Dia berubah. Masa sihat sayang kawan tu lain. Waktu orang tu sakit je lagi, sayang dia jadi lain dah pula. Nampak tu? Sebab apa dah menyusahkan dia? Kena cuci berak dia, kena pakai pampers. Dah mula dah berubah dah. Kau kata kau menyaksikan aku. Patutnya hati kau tak berubah. Waktu dia sihat ke, waktu dia sakit ke, hati kau tak berubah. Sebab yang kau pandang adalah aku. Wallahualam bisawab. Silakan tuan-tuan. Nak tanya bagi nak kena belasak. Syarah pendek je tapi dia punya makan dalam tuan-tuan. Habis hancur lebur. Sebab kita terpesona ni. Dengan yang berubah ni cukup kita syok. Sedang Tuhan kata, demi sesungguhnya kamu datang kepada kami bersendirian sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Nampak? Bukankah kekal dengan Tuhan tu? Oh, ni sebut kata, seorang-seorang. Bila yang kau seorang-seorang? Kau ada Tuhan ke tak ada Tuhan ni? Kami dapati
Kamu tinggalkan apa-apa yang telah kami kurniakan. Nampak? Berubah. Kena tinggal. Sebab apa dia berubah? Saja cari pasal. Suka cari pasal manusia ni sebenarnya. Sebab tu dia pesan, jangan kamu mati melainkan kamu selamat. Apa dia? Sentiasa melihat kepada yang kekal. Bukan kau tengok yang berubah. Sebab yang berubah tu tak selamat. Tak ada pasal kita ni kan masuk-masuk lagi. Lekah. Ada apa-apa. Kita ambil lah soalan-soalan dari luar ni. Soalan dari dalam ni tak ada dah. Tak tahulah kau ada. Tanya. Dan demi sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami bersendirian sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Dan kamu tinggalkan di belakang kamu apa yang kami telah kurniakan kepada kamu, dan kami tidak melihat beserta kamu penolong-penolong yang kamu anggap dan sifatkan bahawa mereka ialah sekutu-sekutu Allah dalam kalangan kamu. Dan demi sesungguhnya telah putuslah hubungan antara kamu dan hilang lenyaplah daripada apa yang kamu anggap dan sifatkan. Nampak tak? Anggap dan sifatkan. Apa masuk dalam apa? Masuk dalam waham tadi. Kau sangka kan? Kau sangka dia boleh tolong kau kan? Macam mana? Kau sangka dengan buat baik kau tu boleh tolong kau. Kau sangka dengan amalan kau boleh tolong kau. Macam mana? Tuhan kata semua kau tinggal. Sebab apa? Sebab tu Nabi kata tak boleh masuk syurga dengan amalan. Sahabat tanya, termasuk diri kamu kan ya Rasulullah? Ya, termasuk diri aku. Masuk juga kerana apa? Kerana rahmat. Kerana rahmat Tuhan itulah yang kekal. Ni, waktu ni, sekarang ni, ketika ni, saat ni, detik ni. Tuan-tuan nampak tak rahmat Tuhan dengan diri kita ni? Masalahnya tak nampak ni. Buta. Summum bukmum umyun. Tu Tuhan kata dalam surah Baqarah. Mereka buta, pekak, tuli. Dan mereka tidak boleh kembali. Kembali bila? Sekarang. Bukan tunggu nanti baru kembali. Sekarang. Now. Yang ini bukan ada dahulu, bukan ada ke depan. Sekarang. Summum bukmum umyun fahum la yarji'un. Mereka pekak, bisu dan buta. Dan dengan keadaan itu, mereka tidak dapat kembali. Surah Baqarah, surah 2 ayat 18 tu. Tanyalah diri kita waktu ni, sekarang ni. Dengan tanya orang lain, tanya diri. Ada lagi nak diangan-angankan. Apa benda yang kita nak angan-angan ni? Sungai. Sungai madu. Sungai apa? Sungai susu. Sungai arak. Ke apa dia ni? Air terjun. Ke apa dia nak diangan-angankan ni?
Sebab tu orang macam ni, apa dia beramal? Dia amal dengan Allah. Dia tak pernah beramal dengan diri dia. Ada yang bertanya, apa hal garang benar? Garang lah. Sebab apa? Hati lena. Kalau hati ni dah jinak dengan Tuhan, tak payah garang. Hati kita liar dengan Tuhan. Sebab tu kena garang. Kenapa guna perkataan kami? Kerana di situ adalah kesempurnaan, sifat-sifat kesempurnaan Allah. Sebab tu diguna kami. Banyak kan sifat-sifat kesempurnaan Tuhan. Nama saja 99 Asmaul Husna. Sebab tu diguna kami. Bukan tuannya ramai. Tak, namanya banyak. Nama Nabi pun banyak. Toha pun dia, Abasa pun dia, Mudassir pun dia, Muzammil pun dia. Banyak tu. Banyak nama Nabi. Nama Tuhan. Nama Allah banyak pun. Asmaul Husna. Terpesona dengan pahala dan syurga bagaimana? Boleh. Kenal lah. Masalah tak kenal. Tak kenal Tuhan. Habis cerita. Contoh kita bagi, senang je. Kita tolong cuci kereta bapak kita. Bapak kita bagi duit. Kerana kita cuci tu kerana duit atau kerana kita kenal tu bapak kita. Itulah upah dan ganjaran. Yang dia nak bagi tu confirm. Pasal pun kau tagih benda yang dia confirm nak bagi. Susah sangat ke buat pahala ni? Tuan-tuan beritahu tak? Sapu sampah dapat pahala, jaga kebersihan dapat pahala, cakap baik-baik dengan orang dapat pahala. Susah sangat tu. Tuhan ni apa kedekut sangat dengan pahala ni? Yang sampai kita menagih ni. Tak kenal tagih dengan apa upah dan ganjaran. Sedangkan suatu benda yang Tuhan dah confirm nak bagi. Lagi. Tak ada kerja sungguh. Lekah. Yang dalam ni tak ada apa-apa dah nak cerita. Cuba cerita sikit. Terima kasih atas pencerahan. Alhamdulillah, sama-sama. Lekah lagi. Silakan. Lekah lagi. Tuan-tuan tak cakap, tak tanya. Saya tak tahu nak cerita apa. Tuan-tuan tanya, dia mesti dia keluar. Bukan saya punya. Saya banyak kali dah cakap. Bukan saya punya. Bukan 77, syarah 71. Lekah. Sebab tu pentingnya. Nombor 1, pengetahuan. Nombor 2, kesedaran. Nombor 3, merasai. Waktu saat ni, ketika ni, rasa tak keberadaan Tuhan? Bukan rasa sikit-sikit, rasa yang sungguh-sungguh ni. Bukan ada kod-kod. Kod lah. Aku dengan Tuhan kod. Nampak? Jangan lagi tu. Sebab apa? Dia duduk dengan yang kekal.
Dia duduk dengan binasa, dengan berubah binasa. Mesti binasa punya. Sebab tu bila merasai keberadaan Tuhan pada setiap nafas kita, pada setiap gerak diam kita, apa yang terbit dekat diri kita sebagai seorang hamba yang kenal Tuhan? Malu. Itu akhlak seorang hamba tu, malu. Sebab tu Nabi sangat malu dengan Tuhan dia ni. Kita semua guna barang dia kurnia kan. Semua guna barang yang dia anugerah. Dia tak kenal. Mana malu kau ni? Ini bukan bicara malu dengan makhluk. Bukan, ini bicara kita malu dengan Tuhan ni. Kerana malu itulah ada ihsan tu. Beramallah, beribadahlah seolah-olah kamu melihat Tuhan. Dan jika kamu tidak melihat dia, ketahuilah, yakinilah bahawa sesungguhnya dia melihat kamu. Jibril datang kepada Nabi tu, lutut bertemu lutut. Panjang tu hadis tu. Apa? Jibril tanya kepada Nabi. Qala fa akhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beritahulah kepadaku tentang ihsan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Hadis riwayat Muslim. Sebab apa dia tengok yang kekal tu? Dia bukan angan-angan dah tu. Ni aku bernyawa ni, aku bernafas ni, asing kot. Aku bernafas asing, Tuhan duduk tak lain ni. Nampak angan-angan sampai. Sebab tu sebab tu solat dengan dia. Bukan boleh solat sendiri. Kita duk baca fawailul lil musallin, celaka orang yang solat. Habis tu Nabi solat, aulia solat, sahabat solat. Takkan dapat semua celaka kot. Musallin tu. Kita baca pun tak betul. Konon makrifat sangatlah tu, baca macam tu. Ni paling makrifat sekali ni. Fawailul lil musallin. Berhenti kan tu. Mana boleh? Ayat 4 dengan 5 tu kena sambung. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Baru betul. Yang mana? Yang lalai. Lalai apa? Lalai rasa boleh buat sendiri. Sebab tu Nabi suruh istighfar. Lepas solat kau istighfar. Kenapa?
Kau merasa diri kau boleh buat sendiri. Kau rasa kau boleh berdiri sendiri. Kau rasa kau boleh baca sendiri. Ada manusia taubat atas ni? Bukan masuk dalam waham gitu. Lekah. Kena marah je masuk cengkerang. Tukang kena puji baru keluar. Lekah. Tak ada, saya akan bagi tahu yang betul lah. Saya tak ada nak kona tantu pusing tani bagi orang pening, tak perlu. Cakap yang terus terang ya. Bahasa yang mudah difahami. Ini cakap saya seorang je faham, orang lain tak faham. Itu bukan dia. Nabi kata permudahkan, jangan persulitkan. Lekah. Jangan duk kritik orang lain ni, kritik diri kita. Apa yang kita cakap ni, ini diri kita. Tu betul. Janganlah duk tengok orang lain begitu, begini. Guna pun. Tak ada masa pun sebenar-benarnya. Kalau macam tu, dia mula nak berkalau-kalau. Kalau macam tu, ada orang ni, ada orang ni, dia tak juga orang ni, bukan dia. Berarti dia baik, orang lain jahat. Aisyah, Sayyidatina Aisyah bila ditanya, bilakah seorang tu jahat? Bila dia merasa diri dia baik. Lekah. Tak ada satu perkara pun terlepas daripada kenyataan Allah. Tak ada. Lekah. Ada apa? Ni nak buat senyap ke? Yang dalam ni 110, 100 ramai. Lekah, tanya apa-apa, bincang. Sebab kita kalau tak diperingatkan, kita lalai. Mesti kita lalai. Apa dia? Merasa diri boleh, ada. Melihat diri ada. Dia tanya, bila kita rasa baik, apa perlu buat dan rasa jahat ke? Bukan. Bila rasa dah boleh rasa diri itu boleh buat baik, tengoklah dengan Tuhan. Masalahnya bila rasa buat baik sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Bukankah jadi jahat dulu? Dengan secara automatik jadi jahat. Bila merasa diri boleh buat baik sendiri. Ustaz, apakah tugas kita duduk dalam kemungkaran tapi tak boleh nak buat apa? Hanya mampu diam. Apa dia tu? Nabi kata selemah-lemah iman. Kalau kamu nampak mungkar, tegahlah dengan tangan. Tak boleh dengan tangan, dengan kata-kata. Tak boleh dengan kata-kata, cukuplah kau benci dalam hati. Itu selemah-lemah iman. Duk rasa diri sendiri boleh buat baik. Padahal Allah je bantu. Yang tu jadi jahat. Itu jadi jahat sekali tu. Sebab tu apa kata Nabi? Aku berdoa kepada Tuhanku dengan Tuhanku. Sebab tu dia tak pernah nampak diri dia boleh berdoa. Melainkan Tuhan tolong. Saya rasa tiap-tiap malam kot saya ulang ayat tu. Wa iz ramaita. Bukan kamu yang melempar ya Muhammad.
ketika kamu melempar. Wama ramaita iz ramaita walakinnallah harama. Bukanlah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar. Apa dia? Dengan Allah. Boleh tak kalau terpesona dengan para ilmuwan? Terpesona dengan para ilmuwan kenapa? Kena jawab yang tu dulu. Kalau tidak sangkut dekat ilmuwan, tengok orang. Dalam 100 orang, dalam 1000 orang, berapa orang boleh tengok ilmuwan ni sebagai kebesaran Allah? Atau dia nampak ilmuwan tu, ilmuwan orang. Orang ni hebat. Orang ni mengaji, orang ni macam mana? Terpesona ni jatuh pada mengenal, tak ada masalah kan Ustaz? Janji jangan sangkut. Masalahnya memang sangkut lah. Si Hani ni masih lagi pening-pening. Dia tanya, maksudnya segala proses kenal Tuhan ni Allah yang atur atau kita yang memilih pada awalnya? Dengan nak pilih pun dengan kena faham yang tu. Boleh ke pilih sendiri? Tak boleh, mesti dengan. Ni mengasing kan ni, aturan Tuhan duk tak lain, diri dia tak lain. Tuhan atur baru dia bergerak. Macam tu ke faham kita? Tak apa. Bukan tak faham lagi. Sampai masa nanti mesti dia faham. Lekah. Yang duk berkelahi lah dalam tu. Orang ni kata korang ni, orang ni kata korang ni. Orang yang tak apa ni, itu abang kita sekarang. Ya, silakan. Syahrul, tak ada dah apa-apa malam ni. Awal sangat tutup mulut ceritalah sikit. Rais, tak ada apa-apa ke? Tanya cerita. Ya. Cerita. Hayal falah tu beli. Apa sebenarnya beli? Kita duduk dengar kan? Hayya 'alas solah. Kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Betul? Kita jawab tidak ada daya dan upaya dengan pertolongan Allah. Kita pergi solat juga tu. Boleh juga solat tu kata tidak haula wala, tidak ada daya upaya. Kita faham bukan cukup kata tak ada daya upaya, tak buat ada daya upaya. Itu namanya jahil. Jadi ya. Hayal falah macam mana pula? Hayal falah. Tengok kau buat dengan aku, tu lah berjaya. Masalahnya kau tengok, kau nampak diri kau buat sendiri. Mana kau nak berjaya? Kau berjaya, kau boleh tengok kau buat dengan aku. Sebab tu dia suruh hayya 'alas solah. Apa dia? Marilah. Apa dia solat? Marilah tu berhubung dengan Tuhan ni. Berhubung. Bukannya kita ni solat tu kata ni lah ritual. Solat ni ritual ke? Solat ni bukan ritual, dia bukan penyembahan. Marilah menuju kejayaan. Kita ni kejayaan duit banyak, pergi banyak,
lembu banyak abang kata. Apalah kepala otak rosak sangat ni. Kau nampak semua benda tu kau buat dengan aku lah kau percaya. Dah beli doktrin dia dah lama dah beli. Doktrin nak cakap itu duk jadi akar kumbi, berakar berumbi. Banyak dosa yang mengenai. Dosa betul cakap, dosa paling besar apa dia? Melupai Allah. Ketika kamu solat, kamu lalai terhadap Allah. Kamu lalai lah, kamu boleh dengan dia, kamu boleh melepaskan dengan dia. Ilmu solat tu dengan dia, gerak nak solat tu dengan dia, tu dengan dia, ibadat tu dengan dia. Kamu lupa yang tu, agak-agak neraka wil. Saya beli, tak ada halangan dah. Mesti neraka wil dia. Sebab tu saya tanya, kalau kita baca fawailul lil musallin, salah orang yang solat. Nabi solat, Rasul solat, awliya solat, takkan dia pun celaka, takkan dia orang ni pun celaka. Sebab fasahah kita salah tu. Ayat 4, ayat 5 tu baca sekali, baca semua. Dia bukan jadi dekat musallin tu. Masa kan dah mengaji ni, mana tempat boleh berhenti, mana tak boleh berhenti, main langgar je. Boleh, ayat bahasa Melayu yang selalu kita guna kan. Makan roti Bengali di atas rumah. Itu satu ayat, kelas dia kena tempat. Makan roti Bengali atas rumah. Bengali tu atas rumah. Sedangkan ayat dia penuh makan roti Bengali di atas rumah. Betul tak Rais? Betul boleh. Berhenti satu makan roti Bengali atas rumah. Ada Bengali atas rumah. Pasal kau makan roti. Saya fikir tadi lah, lakalah orang yang solat. Dia tak dia tak masuk tu alladzina hum an salatihim sahun. Sama juga saya selalu duk baca kan, dan tuan kalau perasan kan saya baca surah Al-Asr. Macam mana? Hujung-hujung maghrib. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa. Mesti saya berhenti di illa tu. Kenapa? Demi masa semua manusia dalam kerugian. Nabi duduk dalam masa, Rasul duduk dalam masa, awliya duduk dalam masa, orang-orang alim duduk dalam masa, takkan rugi. Sebab tu kena berhenti kat illa tu, kecuali ada dia punya exception lah. Baru ambil balik illal ladina amanu. Tuan-tuan tak mengaji, tak tahu lah, main langgar je. Sedap sangat dia baca. Innal insana dalam khusr. Semua manusia dalam otak mana otak kau? Fikirlah sikit, tadi dulu masa Rasul dalam masa takkan dia rugi. Tapi begitu lah boleh kita sebab tu kena ubah ni. Dia ni kena ubah ni. Macam mana nak ubah? Macam mana nak keluar? Dengan ilmu. Sebab tu jadi kefarduan tu. Sebab tu mengaji kenal Tuhan ni. Saya cakap senang lah, fardu ain. Mengaji tauhid ni fardu ain. Dia bukan benda boleh ikut-ikut teka-teka. No, kau kena mengaji sungguh. Kenal Tuhan ni, kau kena kenal. Kalau tak kau buat perkara sia-sia. Tadi tu saya cakap, Wahab, angan-angan. Kau berangan pada sesuatu bukan selain daripada Allah. Kau berangan sesuatu selain daripada Allah tu, angan-angan kosong. Okey, Rais. Kalau pergi balik banyak dosa-dosa balik. Mesti.
itu pastinya bila kita dah mengetahui dia ada rasa bersalah. Bila rasa bersalah, maka di situlah keampunan. Kita tak boleh buat sendiri pun. Bila rasa bersalah, kita tak boleh pun. Melainkan di situ pengampunan. Kadang-kadang Masalah. Ya. kita dah belajar lama dah. Sebab tu Nabi cakap orang Islam ni dia mesti jadi dua. Sama ada dia belajar atau dia mengajar. Kita boleh mentiu ya. Dia mesti begitu, mesti jadi begitu. Tak boleh tidak. Sama ada kau belajar atau kau mengajar. Dan sebaik-baik kamu, di antara kamu, khairukum afdalukum, tu kata Nabi. Sebaik-baik yang terutama. Siapa dia? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Kita dah ceritakan apa dia Al-Quran ni. Bukan sekadar baca tajwid, tahu hukum hakam. Itu je, semua tu, semua. Al-Quran tu kehidupan kita tu. Ini sebut kata mengajar Al-Quran, kata kau tajwid saja. Kau ni apa hal? Bukankah hidup engkau tu Al-Quran? Apa yang Tuhan tak cerita? Semua cerita. Okey, Rais. Baik. Lagi. Yang dalam ni duduk berkelahi pula dah. Apa benda lah pun. Duduk elok-elok boleh tak? Aku geram ni, orang ni kata kau ni, orang ni kata kau ni. Relax, relax. Jangan dua orang menggelabah. Tuhan kata relax. Tenang. Ini sindir orang tu, sindir orang ni. Apa? Kita bukan bagus mana pun. Kita pun baru cerah dulu kelam kabut juga. Sedarlah diri tu. Lekah. Tak tanya disuruh tanya, dah tanya kena pula. Semua perbuatan kita dengan Allah, jadi akal kita perlu berfikir dan doa supaya Allah bantu. Boleh. Boleh lah, boleh fikir macam tu, okey lah. Tak ada siapa lah nak fikir macam tu, dia mesti fikir aku buat sendiri. Aku berjalan ni, aku berjalan sendiri. Aku bernafas ni, aku bernafas sendiri. Sedangkan pada setiap inci tubuh dia tu, Tuhan tolong. Ni, saya duk ceritakan ni. Sebelah tangan ni saja, sebelah tangan tuan-tuan ni ada 27 tulang. Siapa buat ni? Ada 30 tendon tau. Ada 30 ni otak ni. Kat jari, kat tangan tuan-tuan. Siapa tolong buat ni? Macam mana boleh tak nampak? So tu bila tak nampak, apa perkataan dia? Buta. Bila buta, apa kata Tuhan? Tak boleh kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mana Rais terkeluar? Habis bateri mungkin. Lekah. Baru pukul 10 awal lagi. Saya rasa baru lagi. Baru minit je saya rasa. Abali, betul ke setiap ujian kehidupan tanda kasih Allah pada kita? Ya, betul. Nabi cakap apa? Para nabi, para aulia, para nabi, para rasul ni, kamilah yang paling banyak kena ujian. Dan faham selalu dan berikutnya dan gitulah seterusnya. Maknanya siapa yang ikut
jalan dia mesti kena marah, kena apa, kena boykot, kena tuduh sesat, macam-macam. Sampai kepada diancam bunuh. Tu hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Baihaqi. Apa kata Nabi? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya summa salihun summa amsalu fa amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh dan seterusnya. Takkan tu tak faham kot. Susah nak fahamnya. Supaya apa? Supaya kita ni cepat balik kat dia. Zaman sekarang buat baik kena pijak. Apa pendapat Abang Lee? Macam mana nak hadap? Apa, engkau tak layak dipijak ke? Tanya balik diri kau. Kau tak layak dipijak ke? Oh, kau buat baik, orang tak boleh pijak kau lah. Macam tu. Orang kena sanjung kau lah. Kena lambung kau lah. Kan macam mana? Jawab. Saya tanya ni jawab. Kalau dah layak kena pijak, shut up. Diam. Jangan banyak komplain. Dan kata, kau tak reda dengan ketentuan aku, keluar daripada bumi aku, cari Tuhan lain, sembah Tuhan lain. Amboi, sebab kata kau buat baik, kau tak boleh lah, kena kutuk. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, man lam yarda biqada'i wa yasbir ala bala'i falyal tasim rabban siwa'i. Tuhan tabarakallah wa ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak reda dengan qada'ku dan tidak sabar dengan ujianku, maka hendaklah dia mencari Tuhan lain selain daripada itu. Get out. Adakah buat baik ni tiket untuk kita dipuji, untuk disanjung, untuk diglamour? Sebab itu yang dicari manusia sekarang. Lekas. Amboi, kau buat baik. Lepas tu, Nabi itu sebaik-baik itu manusia. Kena juga kan? Apa Nabi tak kena? Kau ambillah contoh lain payah, ambil contoh Nabi itu terus, senang. Kena baling batu pun ya, kena balingkan sampah pun ya, kena boykot pun ya. Sampai diancam bunuh. Nyawa jadi taruhan. Kita belum kot, sakat kena kutuk tu lah. Small matter, sakat kena maki hamun tu. Alah. Ni mujur tak kena ludah je muka kita ni. Lajak ya kena meludah je. Kau buat baik, orang kena puji kau, kena lambung kau. Tak boleh pijak kau. Kau siapa dia? Habis tu saya ni bercerita. Orang tak boleh kutuk saya ke? Kau tak boleh lah kutuk aku. Aku cerita benda betul ni. Banyaklah cantik muka kau. Legah. Ada Tuhan sebelah aja. Tuhan terima kita seadanya. Pasal apa tak terima dia seadanya?
Lepas tu kita biar je yang jahat tu terus jahat macam tu. Pula dah. Ni masalah sekarang orang tu ke diri awak ni. Bagi tahu saya. Yang bermasalah sekarang ni diri awak ke orang tu? Sebab saya tak tahu cara awak pandang tu macam mana, dia tak tahu. Saya kena tahulah awak pandang macam mana. Awak tengok orang tu jahat ke? Awak tengok banyak silap diri awak. Senang ceritalah, kok orang tu payah sikit lah nak tengok kan. Macam mana nak cakap, payahlah kita nak cuba tengok. Boleh ubah ke setan? Kipas tak on tu panas. Entahlah bang, saya buat perkara betul pun kena marah. Betul ke? Masalah begitulah kita ni, bila kita buat baik, kita nak dipuji. Itu masalah lah tu. Kita yang masalah. Sebab apa? Kita nak faedah. Habis tu kalau kau buat baik, orang kutuk kau. Tak boleh. Tak boleh ke? Oh gitu. Tahu pun. Sebab nak faedah. Kalau nak faedah, dalam bab ni, apa nama dia? Mana bersih? Mana ikhlas tu? Ni buat orang cakap ke, orang tak cakap ke, orang puji ke, orang kutuk ke. Sebab aku tahu ini perkara baik. Aku buat kerana Allah, aku bukan buat kerana makhluk. Boleh duduk macam tu, steady ya. Ini buat-buat je. Apa ni? Alah sembang je ni. Dah goyang, dah goyang. Nampak sangat kau tak ada Tuhan. Orang ada Tuhan, dia tak kira. Benda baik dia buat kau. Kau nak marah ke, kau nak caci maki ke, kau nak buat apa, itu hak kau. Okey, tak okey. Tuhan kata, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatah. Maka Allah turunkan, Allah letakkan rasa tenang. Terima kasih atas penjelasan. Sama. Pasal apa tak nak tenang dengan Tuhan tu? Tadi ayat saya baca tu, inna awliya Allah tu. Sesungguhnya orang, ketahuilah orang yang dekat dengan Allah ni, apa dia, wali-wali Allah ni, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut tu. Ini masih memandang makhluk, sebab tu ada takut. Ini kan, dia marah aku, nampak. Baik maupun buruk, redha sebab Allah yang atur semua. Betul. Rabbil alamin. Puji bagi Allah, pentadbir bagi sekalian alam. Sebab tu kena kenal dia. Balik sekarang baru saya faham kenapa abang minta kena marah. Baru sekarang faham. Bagus. Ya, takut orang cakap lah, takut orang tengok lah. Masih lagi hati. Ustaz macam artis lah.
Pelakon ke? Pelakon di dunia yang fana ni. Baik. Mohon undur diri, baik, insyaAllah. Ya, ada lagi, silakan. Sebab tu sabar. Sabar apa? Bukan kita punya, jangan duk perasan boleh dah. Tuhan letak sifat sabar tu kat kita. Sebab tu kita boleh sabar. Ini tak faham. Kau jangan sabar aku ada limit. Banyaklah otak kau tu sabar ada limit. Kalau Tuhan tak sabar dengan kita lah, agak-agak apa jadi kita. Lama dah tak ada pun kat dunia ni. Sebab apa tak sabar? Kita lupa dia banyak tahun. Banyak jam kita lupa kat dia. Lupa kat dia hilang hidung. Hilang telinga. Hilang mulut. Hilang tangan. Ada? Tak apa, masa kita lupa tu dia bagi udara ni beracun. Terus. Gone. Bila semua Tuhan dah atur, segala keputusan itu memang dah dalam Lauh Mahfuz. Iyalah, mesti dekat Lauh Mahfuz. Dekat mana lagi Hanif? Hanif tanya soalan ragu ni. Bertanya dengan penuh ragu-ragu. Barang orang kita buat macam kata kita. Tu jadi macam tu. Sebab tu penyamun. Rompak. Itu soalan ke jawapan? Itu soalan ke cadangan? Sebab tu bila masuk tengah-tengah yang awal dia tak selesai, dia menggagau. Tak apa. Ini bukan ada syllabus ni. Kau masuk tengah ke, kau masuk ujung ke, kau masuk awal ke. Kalau dia nak bagi faham, semudah itu je bagi faham. Cuma sabar. Wajib sabar. Tak sabar, belah aja tu. Apalah merepek, asal tanya marah. Asal tanya kena marah. Lekah. Ingat senang nak buang karat-karat yang ada dalam hati kita ni. Bukan senang lah. Lama dah dia berakar umi. Lama dah dia menjadi tukun dalam hati kita dan kita tak ada usaha pun untuk cuci. Bila tak ada usaha nak cuci, maka payahlah nak buang kekotoran tu. Melainkan dia kena sungguh-sungguh. Sebab tu Tuhan kata, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang bertakwa, pasti dia buka jalan. Ini baru kena sikit je, dah sentak. Macam mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Moga dipermudahkan segala urusan. Lagi, silakan. Yang lain-lain ni. Mana? Silakan. Ya, Syarul. Balik. Ya. Saya tengah kerja ni, tapi lepas saya tanya habis, tadi saya dengar. Boleh. Saya nak tanya apa yang pasti saya dah tahu. Saya belajar Malaysia ni, lalu orang kata apa? Kita kena dirikan solat. Boleh ke? Apa itu kena dirikan solat? Macam mana tak jelas lah. Aku cakap pelan-pelan. Apakah yang dimaksudkan dengan dirikan solat? Dirikan solat. Okey. Ya. Kemudian itu je. Itu saja. Sebab lalu orang membahaskan dirikan solat dan mengerjakan solat kan, itu benda yang berbeza kan. Okey, baik. Faham. Okey, mari sini. Sebab tu saya tanya tadi, apa dia maksud solat? Solat itu adalah hubungan. Yang kita dok faham selama ni, solat tu apa? Solat tu sembah. Sebab apa? Ada rukuk, ada sujud. Kita dok kata sembah.
Itu jadi masalah besar kita ni. Sebab tu dia kata, dia cakap, dirikan solat. Apa dia? Adakah hubungan? Dan macam mana nak berhubung kalau tak kenal? Sebab tu bermulanya solat dengan apa? Dengan taubat. Sebab tu dia suruh ambil wudu. Apa dia? Bersih kan? Bersih yang mana? Bersih luar, bersih yang dalam tu. Bersih hissi, sucikan dari hissi, sucikan dari maknawi. Sebab tu anggota wajib wudu ni semua anggota sombong. Muka sombong, sombong. Kepala sombong, tangan sombong, kaki sombong. Sombong dengan siapa? Sombong dengan Tuhan. Kalau dah sombong dengan Tuhan, macam mana nak dirikan solat? Tak taubat tu. Basuh cuci ikut luar je. Kalau tak boleh ambil dengan air, disuruh kita ambil dengan debu tanah. Logik akal, debu tanah mana bersih? Baik debu tepung gandum ke, debu tepung bulut ke, debu bedak ke, debu juga. Jadi nak berhubung dengan Tuhan macam mana kalau kotor ni? Beritahu? Hati kotor lagi ni. Macam mana nak berhubung dengan Tuhan? Sebab tu nak berhubung kena kenal dulu. Nak kenal macam mana? Kau kena tu, taubat tu. Taubat daripada mengaku diri kau ada. Barulah kau boleh berhubung dengan Tuhan tu. Baru berlaku solat tu. Kalau tak, dia tak bagilah contoh Nabi cuci tu. Dia cuci hati Nabi tu, cuci tu, dicuci. Tapi tu takkan Nabi seorang dia dicuci hati, kita ni dia tak cuci. Hari-hari dia bersihkan tau. Kita je yang tak sedar, tak tahu ni. Sebab tu tak berlaku solat tu. Kita pula jenis jahil ni, solat ni sembah. Nak buang solat sembah ni macam mana? Berapa tahun dah duduk kan? Kalau sembah Tuhan dia depan dah, kufur dah. Siapa meletakkan Tuhan di depan, dia kufur. Solat tu sampai jatuh kufur pula tu. Sebab tu kita semayang. Mana ada semayang? Ni ada solat. Kita sembahyang. Sembahyang tu kataan Sanskrit tu. Yang tu, dewa-dewa entah apa, semangat spirit apa semua. Sebelum Islam tu. Yang, sebab tu sembahyang. Kau belajar mana ni? Semayang. Mana ada semayang? Yang ada solat. Tak jelas lagi. Kau tak berhubung pun dengan Tuhan, kau tak tahu pun apa dia berhubung dengan Tuhan. Tu kau berdiri tu dengan sifat siapa? Sebab tu dia suruh berdiri betul yang mana ni? Tubuh kau saja ke? Ke hati kau kena berdiri betul? Sampai Tuhan kata, jangan kamu hampiri solat dalam keadaan mabuk. Kita minum arak ke? Ni Muhammad Ashraf, Azhar, Farid, Hashimi. Minum arak ke? Minum ketum ke sampai mabuk tak boleh nak solat? Tapi Tuhan kata jangan hampiri solat kalau dalam keadaan mabuk. Mabuk mana ni? Mabuk dunia ke ni? Macam mana nak berhubung dengan Tuhan? Mabuk dengan nafsu, mabuk dengan bisikan syaitan iblis ni.
Macam mana nak berhubung dengan Tuhan kalau duk mabuk lagi dengan benda-benda macam ni? Kita tak buatlah minum arak tu. Tapi kita mabuk dah dengan dunia? Mabuk. Mabuk dah dengan nafsu, runtunan hawa nafsu? Mabuk. Terhuyung hayang kan? Orang mabuk ni apa dia? Terhuyung hayang. Dia tidak boleh berdiri betul. Tu luarannya. Orang yang mabuk arak, mabuk ketum ni dia tidak boleh berdiri dengan betul. Terhuyung hayang. Kalau itu dah terhuyung hayang, mabuk dengan dunia terhuyung hayang dah hati kita. Terhuyung hayang dah hati kita ni. Dalam solat ingat itu lagi, ingat ni lagi. Tak mabuk tu. Lepas ni bil tak bayar lagi ni. Duk karau dalam solat. Macam mana kau nak dirikan solat tu? Macam mana kau nak berhubung? Macam mana kau nak dirikan hubungan kau dengan Tuhan? Kau masih mabuk lagi tu. Sebab apa kau tak taubat? Ini baru nak bicara, kerjakan solat. Dirikan. Pening. Tuhan kata, wa aqimis solat. Qim tu apa? Dirikan. Cukup. Ambil yang tu. Jangan, ni kerja lah. Lepas tu kita banding kan, kerja. Ni diri. Banyak pula cerita engkau ni. Okey tak okey? Kau terhuyung hayang lagi dengan nafsu kau ni. Kau terhuyung hayang lagi dengan dunia kau. Kau tak kenal pun dunia. Bentuk-bentuk dunia. Manis-manisan dunia. Warna-warni dunia. Dan apa kata Allah? Jangan kau ikut hawa. Jangan kau ikut hawa nafsu kau. Dia cakap jangan ikut. Kita macam mana nak berhubung tu ikut lagi ni? Macam mana nak berhubung dengan Allah kalau masih mengikut lagi dia ni? Sampai Tuhan cakap apa? Solat tu sungguhnya mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa yang paling keji? Apa yang paling mungkar? Waktu kau solat, kau tak ada Tuhan. Kau buat bukan berhubung pun dengan dia. Bukan keji ke tu. Bukan mungkar ke tu. Bukan kotor ke tu. Tu saya cakap. Bersih luar, bersih dalam ni. Bersih luar pakai air mutlak. Ni nak bersih dalam pakai air apa pula? Mesti dengan air taubat tu. Masalahnya orang Yahudi dia tak taubat. Sebab tu dia tak boleh berhubung tu, dia tak boleh dirikan hubungan dia dengan Allah. Itu surah Taha ayat 132. Apa kata Allah? Perintahkan ahli keluarga kamu mendirikan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Sesungguhnya kami tidak meminta rezeki daripada kamu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nampak? Jangan suruh pergi kerja kan? Jangan salah faham pula. Kalau macam tu Cik Lee suruh kita jangan kerja lah. Kepala otak kau. Kerja itulah hubungan. Masalah manusia tak tengok nafas dia itulah berhubung dia dengan Tuhan. Kerja tak lain, bernafas tak lain, solat tak lain. Adakah begitu? Adakah begitu faham kita?
bukan kau bernafas itu kau punya hubungan dengan Tuhan. Kau ada kerja kau tak ni kau tak bernafas kau. Oi, banyak tu kena rectify, banyak tu kena overhaul tu, banyak tu rosak tu. Nah, kalau orang faham, Tuhan tak suruh pun kerja, cari rezeki. Nampak? Bodoh tak bodoh. Ada setengah ni pula cakap, oi, mana macam tu? Kita kena kerjalah. Kalau tidak nak dapat rezeki macam mana? Terus kau. Kau duduk dalam apa tu? Kau duduk dalam kufur tu. Bercakap macam tu. Tuhan jamin rezeki, kita pula nak cari rezeki. Surah Taha surah 20 ayat 132. Dan perintahkan keluarga kamu serta umatmu mengerjakan solat dan hendaklah kamu tekun sabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang kenal. Tak berhubung lagi dengan Tuhan. Tak faham yang dikatakan solat. Dirikan solat tu. Itu beza kita dengan orang kafir. Apa dia? Solat. So tu syahadah, solat. Tak boleh tinggal. Hari-hari kena buat. Lagi nyawa di kandung badan kena buat. Puasa ada lagi maaf. Zakat ada lagi maaf. Haji ada lagi maaf. Bagi yang mampu. Solat dengan syahadah. Cakap, kod ada saya salah. Kod saya ada benda yang nak kena saya betulkan. Statement saya kod salah. Beritahu. Ini kita solat, dia tengok solat 5 waktu je. Alah, apa sempit sangat otak ni? Habis tu kau bernafas tu bukan kau solat. Bukan solat yang berterusan tu. Bukan hubungan kau yang berterusan. Habis tu takkan waktu subuh je kau berhubung dengan Tuhan? Waktu zuhur saja kamu berhubung dengan Tuhan? Waktu asar saja kamu berhubung dengan Tuhan? Waktu maghrib saja kamu berhubung dengan Tuhan? Waktu isyak saja kamu berhubung dengan Tuhan? Kau ingat apa ni penyembahan? Ada ni time sembah Tuhan. Kena hak lagi bangang, tak payah. Kita ni dah Tuhan buat apa nak solat, tu lagi satu bangang pula tu. Senang, kau nak betul dengan Tuhan ataupun tak. Itu je. Pilih sendiri. Engkau nak bermain-main. Cakap solat ni bukan 2 waktu, 3 waktu je. Silakan. Mainlah kau dalam sesat. Aku tak ingin nak duduk dengan kau. Tak, kita tak payah solat. Nafas ni dah solat. Kau duduklah macam tu. Berapa ramai macam tu? Asal kenal Tuhan tak solat. Apa bangang sangat kau ni? Macam mana kau katakan kau kenal kau tak ada hubungan dengan Tuhan ni? Sorry lah. Tak ada si Chan lah ni. Ni ada pula soalan. Ustaz, ada tengok banyak orang cakap semua dimewahkan rezeki ni, minta pencerahan. Letih lah aku nak cerita dah. Diri kau tu sebesar-besar rezeki, kau nak rezeki apa lagi? Makan sehari pun 2 pinggan je lah. Kau nak rezeki apa? 10 kilo makan sehari. Baru dia nak makan rezeki. Dimewahkan. Bodoh ke apa?
Sebab kita tengok sempit sangat rezeki ni. Oh nasi, duit, baju, rumah, kereta baru rezeki. Diri kau tu bukan besar rezeki. Salah letak ni sebenarnya. Kufur ni. Ish. Lagi. Harap menjawab soalan. Wahai mana saya tadi? Dah hilang dah. Mana dia pergi? Syarul. Syarul ada. Itulah yang dinamakan dirikan solat. Baik. Moga dipermudahkan. Lagi silakan. Love you too. Lekas. Baru 10.30. Awal lagi. Engkau daripada tak ada Tuhan bagi ada, lepas tu engkau pula jamin rezeki engkau. Tuhan tanya kot. Tuhan tanya berapa banyak binatang melata atas dunia ni, atas bumi ni yang tak sanggup menanggung rezeki. Tuhan tanya kot. Kita je tak baca ayat tu. Jenis kita bongok macam kita ni. Tak baca. Bila Tuhan sebut tu kita tak baca. Tu surah Al-Ankabut surah 29 ayat 60. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ka'im min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Sadaqallahul azim. Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya bersama. Allah jualah yang memberi kepadanya dan kepada kamu. Dan dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada nampak lembu usung dia punya rumput? Ada nampak kucing bawa kibel dia? Ada? Apa otak kita ni sempit sangat ni bab rezeki ni? Ada? Ada tuan-tuan nampak? Pernah nampak? Bagi tahu saya nak tengok, saya nak pergi tengok, saya nak pergi kaji. Macam mana dia bawa rezeki dia tu? Dan Tuhan kata, wa iyyakum, dan kepada kamu. Kalau binatang tak ada otak, tak ada fikiran, tak ada akal, itu aku jamin rezeki. Engkau yang ada otak, takkan aku tak letak rezeki tu? Takkan aku tak jamin kot? Apa sempit sangat engkau ni? Mesti dua keadaan berlaku. Sama ada aku bawa engkau pergi ke rezeki atau rezeki itu datang ke engkau. Apa masalah engkau? Al-Ankabut surah 29 ayat 60. Tak murah lagi rezeki. Nak murah macam mana lagi ni, ya Allah. Ada ke sehari tak makan? Kalau makan tu lah jadi rezeki. Ada ke sehari tak makan? Makan sampai kena penyakit. Tak makan, tak ada rezeki. Tak murah lagi rezeki. Menampar baru tahu. Kau ingat apa? Tuhan tu apa? Kau ingat Ar-Razak tu apa? Main-main kau. Ni soalan tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya orang yang duduk di hutan Amazon tu macam mana dia mengenal
Kadar yang Tuhan nak bagi kat dia lah. Yang kau sibuk kenapa? Kau nak jadi orang Amazon juga? Kau yang moden ni kenal pun macam mana? Sibuk dengan duduk Amazon tu. Kita yang moden, yang canggih, manggih, handphone ada, telefon apa semua ada, internet ada, apa semua ada, internet ada. Lepas tu kita tanya, yang Amazon tu macam mana? Engkau tu, diri engkau tu. Sibuk dengan orang Amazon. Belangkak dia lah. Kenapa kau nak ni? Nak pergi berdakwah di Amazon? Pergi. Sibuk nak kacau kerja buat Tuhan. Ni pula. Abang Li, apa maksud ayat innani anallah la ilaha illana la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salati zikri. Tu surah Taha ayat 14 tu. Sesungguhnya akulah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka perhambakan diri, dirikan solat untuk mengingatiku. Itu maksud dia. Tahu tak daripada surah mana tu? Ini belum tanya, tak buat dulu research. Buat research dulu. Tanya kita maksud. Baru okey. Itu semua nak kena sekek kepala. Tak ada langsung gerak kerja, tak ada langsung study ni. Masuk tanya terus. Study lah dulu. Lekah. Ujung-ujung saya ni jadi Homus. Sebab apa? Jadi penterjemah. Lagi. Silakan. Itulah. Gift tak bagi. Lagilah bunga-bunga rose ke. Tadi dapat dah kereta api. Terima kasih. Penat. Kering air liu. Bagi seronok sikit orang nak bercakap. Terima kasih. Malah dah bagi kereta api. Baik. Mungkin mbak. Lagi. Terima kasihlah tuan-tuan masuk. Ada tempat saya nak bercerita. Kalau tuan-tuan tak masuk, mana saya nak cerita? Saya seronok untuk bercerita. Tapi bagi kena lah. Tak kena je. Kena. Apa? Benda boleh gaduh. Bincang apa? Gaduh tu. Pada ni pun kita bincang. Sebab hati kita liar. Tahu liar? Kan saya dah bagi contoh. Binatang liar dengan kita. Macam mana? Dia datang dekat ke dia belah. Tu liar. Hati yang liar macam tu. Cuba yang jinak. Hati yang jinak. Kalau kucing jinak macam mana? Tu answer jinak macam mana? Nak berdukung dengan tuan dia. Kambing jinak macam mana? Nak ikut ke mana tuan dia nak pergi. Nak ikut. Sebab apa? Dia jinak. Macam itulah hati liar dengan Tuhan yang jauh. Kau jauh. Tu tak nak dengar. Tu tanda tu liar hati tu. Hati jinak, sebut je Allah. Qulillah. Dia balik terus kat Tuhan. Dia tak ada dah. Macam ni ke? Macam tu ke? Kalau macam tu, kalau macam ni, kenapa itu? Kenapa ini? Tak ada. Dia tak ada bersoal jawab. Sebab apa? Dia kenal Tuhan dia. Kalau binatang jinak pun boleh kenal Tuhan kita.
Kucing yang tak ada akal tu. Tahu tuan kenal tuan dia. Nampak kereta tuan dia pergi kat tuan dia. Dia nampak tuan dia pergi kat tuan dia. Dia tak pergi ke orang lain. Sebab apa dia jinak? Hati kita liar. Sebab tu kena libat. Sebab tu kena rembat. Sebab apa? Liar. Tengok orang jinak akan kuda liar. Macam mana? Dia rembas tau. Dia libas pakai cemeti tu. Baru nak dengar kata. Tak ada, hati mesti liar. Kalau tidak ada di situ Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah saja ni jinak hati dia kat Tuhan. Kod saya salah lah. Tuan-tuan beritahu yang betul. Lekah. Saya ingat saya seorang je serius. Rupanya ramai orang serius. Silakan. Terima kasih Ustaz Lee, tidur dulu sebab warga emas ini yang kena tidur. Baik. Selamat. Takutnya kena sebab hatinya. Takut kena sebab, balik cepat-cepat. Kalau tak, mesti dia datang dengan qahar dia. Dia tak boleh pujuk dengan jamal, dia bagi kita dengan qahar, dengan perkasa dia. Tak payah lain, dia bagi dia dentuman kilat tepi telinga kita, kita teruslah balik kat dia, ya Allah minta ampun. Dia bagi kita dengan sakit, cepat kita balik, ya Allah sakitnya, ya Allah, cepat kita balik. Itu yang paling cepat sekali Abang Lee kan? Ya, bila Tuhan bagi kita susah, sakit, itulah paling cepat kita nak pergi kat dia tu. Sebab tu manusia suka cari pasal. Dia cara elok dia tak nak, cara lembut dia tak nak. Dia bagi cara rembat, mak panggil elok-elok tak nak dengar, tak nak datang. Kau kena, telinga kau kena pulas je lagi. Aku panggil kau berpuluh kali kau tak dengar. Kau kenapa? Sini kau. Ya Faizal. Ya, bila dalam keadaan tu Tuhan perkenalkan diri dia tu Abang Lee kan. Ya. Dan macam tadilah saudara tu cakap nak tengok orang asli dengan Sungai Amazon. Kita ni sebenarnya kebanyakan tengok diri orang lain je. Diri kita tak tengok. Engkau tu yang paling Amazon sekali sebenarnya. Kau sibuk dengan Amazon orang. Kita paling semak sekali dengan Tuhan, hati kita sibuk dengan Amazon, dekat Amazon betul. Banyakkan kita manusia ni suka tengok orang lain. Tapi diri kita tu yang betul besar-besar tu tak nak tengok tu. Ya, betul. Nikmat tu tengok diri kita, tengok jantung kita tu berdenyut tanpa henti tu. Betul. Nafas suruh naik tu, ya Allah, takkan tak nampak lagi kan? Takkan nak sibuk nak tengok orang lain lagi. Tak ada masa nak tengok orang lain. Betul. Ini ada bertanya. Baik Mazhar. Terima kasih. Ustaz, macam mana nak tahu ciri-ciri orang yang sangkut pada jalannya? Sangkut macam mana? Jalannya macam mana? Jalan dia nak balik kat Tuhan ke jalan nak pergi KL ke sangkut juga? Kalau minyak habis sangkut, kalau kereta rosak pun sangkut. Bagi jelas sikit. Balik masa ambil wuduk kita buat penyerahan 7 sifat ma'ani Allah. Kalau faham lah, orang tak faham sifat ma'ani ni. Nak kena cerita pula sifat ma'ani, manawiyah, salbiyah, nafsiyah. Lambatlah. Senang. Aku sombong dengan Tuhan, dengan diri aku. Kan settle? Aku sombong dengan Tuhan, dengan diri aku ni. Tu, taubatlah tu.
Ini nak serang. Kau nak serang macam mana? Kau ada hak ke nak serang? Kau ada hak ke nak serang? Engkau pun berdiri dengan dia, kau boleh serang pula. Oh, hebatlah kita boleh serang. Kita ada satu kuasa pula untuk menyerah. Atau kenyataan diri itu itulah penyerahan. Dia lupa tu dia menyerah dengan Tuhan. Dia kata dia boleh menyerah. Nampak lagi diri. Macam mana? Kita menyerah. Oh, kita boleh menyerah. Kau siapa? Kau ada hak ke untuk menyerah? Cuma tengok balik tuan tu. Lah, fail juga. Tak kena lagi ni. Tuhan satu side, kita satu side. Kita boleh menyerah. Adakah begitu faham menyerah? Dia bukan kena sedar kod. Wajib sedar. Kod ni ragu-ragu. Dia macam mana? Oh, dia tinggi kod. Kod maknanya ragu. Dia tak ada kod-kod. Kod tak ada, blazer tak ada, apa semua tak ada. Dia mesti dengan yakin. Tidak ada tolok banding lagi. Tidak ada lagi bolak-balik. Tu yakin. Kod tu maknanya ada lagi keraguan. Apa dia? Waham. Sebab tu apa kata Tuhan? Dalam Quran, bergantunglah, perhambakanlah diri sehingga datang kepada kamu yakin. Nampak macam kita kena buat dulu. Tak, dengan Tuhan lah kau buat tu. Kau tidak macam mana kau boleh buat? Bukan kau buat dulu baru yakin datang kemudian. Macam pelik je. Kerana kau yakin dengan Tuhan lah kau buat tu. Balik member sebelah tu tanya tauhid dulu ke tasawuf dulu, kenal dulu. Kalau tak kenal tauhid ke mana, tasawuf pun ke mana. Kalau tasawuf je lagi, kita lah cuci. Kita lah nak cuci hati. Biar betul sikit. Habis tu Tuhan kata tadi Allahu yajtabi, Allah menarik hati tu. Macam mana pula? Kita yang cuci hati kita sendiri. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah menarik serta melorong siapa yang dikendakinya dan memberi petunjuk kepadanya untuk kembali. Macam mana? Kita cuci hati kita sendiri. Perasan ada. Lagi. Jadi DJ radio. Sekejap minum air. Dia cakap macam ni, manusia ni tugasnya mengabdikan diri sebagai hamba dan bertindak sebagai khalifah. Mesti pokok pangkal dia mesti kenal. Tak kenal, dia tak tahu apa dia yang kata mengabdikan diri dan dia tak tahu pun apa dia yang dikatakan khalifah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia mesti kenal Tuhan ke apa. Taubat pun tak pernah, macam mana nak bersih hati, apatah lagi suci, belum lagi tu. Tak apa, buka, mesti dia buka jalan. Siapa yang nak mesti.
Jangan mudah putus asa. Tuhan kata jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. So, jangan ada frustration. Sebab apa? Frustration adalah sifat orang kafir. Lekah lagi. Jangan duk buat peringat. Ya aku ni Tuhan terima ke tak? Itu semua syaitan. Tuhan ampun tak dosa aku. Itu semua syaitan. Sebab apa? Dia melemparkan tu was-was. Betul ke? Betul ke kau taubat ni? Sebab tu Tuhan suruh berlindung. Berlindung dengan aku. Ni pula Saidina Ali berkata aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Kan saya dah cakap tadi tak masuk di awal kot. Ni saya ulang balik semula. Mestilah dengan sifat Tuhan bukan boleh kenal sendiri. Kita ni bila dengan sebut macam tu, rasa hebat lah tu. Hebat sangat dengan perkataan tu. Mestilah dengan Tuhan, dengan sifat Tuhan, dengan nama-nama Tuhan, dengan bekas-bekas perbuatan Tuhan. Mana boleh kenal sendiri, kau satu sifat pun tak ada. Sebab tu Saidina Ali kata, macam tu aku kenal Tuhan aku dengan Tuhanku. Aku tak boleh kenal sendiri sebab apa? Aku tak ada. Aku tak bersifat. Aku tak bernama. Berbuih mulut ni ulang. Khusyuk dalam solat tu apa makna sebenarnya Ustaz? Senang. Khusyuk tu apa? Khusyuk tu kenal. Tak kenal, tak ada khusyuk. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Ghafir tu ayat 13 tu. Tidak menjadi pelajaran. Tidak menjadi satu pelajaran. Melainkan orang yang ada tumpuan. Khusyuk bukan fokus. Bolehlah perkataan apa pun, fokus ke, tumpuan ke apa. Dia mengetahui, dia kenal. Baru dia boleh fokus. Kalau dia tak ada kenal, macam mana dia nak fokus? Bagi tahu je. Macam mana kalau orang tak mengetahui, macam mana dia boleh fokus? Ambil contoh mudah lah, bawa kereta. Khusyuk tak? Dikatakan fokus ni macam tengok depan je. Adakah itu fokus? Atau dia ambil tahu, satu kereta tu dia ambil tahu. Minyaknya macam mana, angin tayarnya macam mana, balancing dia ambil tahu macam mana, side mirror dia tahu macam mana, signal dia tahu macam mana, pedal minyak dia tahu macam mana, gear dia macam mana dia tahu. Tu orang fokus. Sebab tu Tuhan kata tu tidak mengambil pelajaran tu. Surah Ghafir, surah 40 ayat 13. Dan tiadalah yang ingat serta mengambil pelajaran, melainkan orang yang sentiasa bertumpu kepada Allah. Wa ma yatazakkaru illa man yunib. Kita ni faham fokus lah. Pandang depan ni fokus. Tengok sejadah. Adakah begitu?
Lagi. Takkan berlaku fokus tu melainkan orang tu tahu. Takkan berlaku punya khusyuk melainkan dia tahu. Dia tahu dia berdiri dengan siapa. Dia tahu kedekat dia dengan siapa. Dia tahu ilmu dia dengan siapa. Tu yang kata fokus. Ustaz, kalau solat, tiap kali solat tu translate tak dalam hati maksud ayat Quran. Kita bahasa Melayu faham. Tapi sebutan mesti Arab. Jangan kau sebut pula Allah Maha Besar. Tak boleh. Aduh. Ini soalan satu hal lagi ni. Ustaz, nak dapat dai hitam menjadi senang. Ambil arang ke, ambil apa conteng. Senang dapat arang hitam, nak dapat dai hitam. Tak pun, cari jalan tar. Dari jalan tar tu, sujud hontak kuat sikit, cepat hitam. Ada benda lain nak tanya. Dekah. 10:57 dah. Ada lagi, silakan. Seorang punya tanya, habis 150 orang kena. Dia mula nak merepek tu, jadi makin kemalam makin merepek. Lekah. Ada lagi? Tak ada dah. Penonton-penonton di studio, apa kata anda? Okey ke? Tak okey ke? Aku meluatlah dengan Cik Lee ni. Nah, tugas kita hanya memberi peringatan, tak lebih daripada itu. Sebab apa Tuhan dah ajar lama? Fazakir innama anta muzakkir. Bagi mereka peringatan. Kamu tak lebih daripada yang memberi peringatan. Esok bukan esok syarah besar lah. Esok syarah nak habis dah. Ujung-ujung. Nah? Okey. Okey, go. Baik. Syarah, baik. Ada mesin. Baik. Nak habis dah ni. Baik, Faizal Ashraf minta maaf, terima kasih. Syahrul minta maaf, terima kasih. Abang Roslimi minta maaf, terima kasih. Muhammad Hashimi minta maaf, terima kasih. Terbaik. Faris Karim minta maaf, terima kasih. Muhammad Ashraf minta maaf, terima kasih. Muhammad Zulfikri minta maaf, terima kasih. Muhammad Syafiq minta maaf, terima kasih. Muhammad Rais minta maaf, terima kasih. Dan Kak Syida. Nampak? Ramai-ramai mesti ada sekuntum bunga. Memang macam tu lah. Sebab tu dalam banyak-banyak wali, tu wali perempuan siapa? Rabiatul Adawiyah, seorang. Dia mesti ada sekuntum bunga. Minta maaf, terima kasih, minta halal semua. Salah. Salah silap bahasa tutur bicara saya yang tak sesuai. Terutamanya kepada orang yang lebih senior daripada saya. Saya minta maaf atas kekurang ajaran saya, atas kekurang adaban saya. Tak lain tak bukan hanyalah untuk memberi peringatan. Tak lebih daripada itu. Sebab apa? Tuhan ajar kita dah. Nabi dah ajar kita, Tuhan pun dah ajar kita. So, dengar baik-baik. Sebab tu Tuhan kata wa'angsitu. Apabila didengar, dibaca Quran, maka diam, fokus, dengar. Jadi pesan saya nombor 1, jangan ada Tuhan yang lain. Nombor 2, jangan adakan sebarang gangguan terhadap hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jalan dia tak jalan lain, mestilah jalan Muhammadur Rasulullah. Baik, lagi sekali saya minta maaf. Jadi saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهما إن بجاه أختن المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وتأويل وحدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Yang dalam Google Meet, minta maaf. Terima kasih. Baik, minta halal. Terima kasih banyak Mali. Assalamualaikum. Okay, bye.